Assalamualaikum semua. Saya nak share pula tentang kerjaya. Kerjaya ni tentang jenis kerjaya. Okay. Bagi saya, dalam kerjaya ni ada dua cara lah. Dua cara. Satu, kita bergantung kepada di mana kita kerja. Dan satu lagi, kita bergantung kepada diri kita sendirilah untuk kita explore our career journey. Yang pertama ni, kalau yang jenis yang bergantung kepada tempat kita kerja ni adalah bergantung kepada organisasi contohnya lah. Kita hanya cuba mengejar tempat kerja yang selesa, yang give us what we want kan. Macam yang kita nak, so-called dream job lah. Syarikat yang kita impikan, organisasi yang kita impikan dan sebagainya. Dan kita mengejar jawatan, okay, pangkat dan juga rewards, okay, kejar higher title and higher pay lah. Itu biasa. Itu satu jenis lah. Itu yang pertama. Saya dulu jenis macam tu. Okay. Saya fikir dulu, saya kerja, it's all about being employed. Okay. Saya ni fikir, betul kira APF, umur berapa nak pencen. Macam tu lah. Saya fikir, okay, gaji naik berapa tahun ni, kerja kat sini gaji naik berapa, bila lebih kepada salary centric lah. Okay. Maksudnya, kejayaan tu bergantung kepada how much more gaji yang saya dapat. And then also, partly title, apa jawatan yang saya dapat. Sebab lagi tinggi jawatan ni, lagi tinggi gaji lah biasanya. Itu saya jenis macam tu dulu. Sampailah umur saya, masuk umur saya dalam middle 30, mid-30s. Sama. Tapi tak apa, tak ada salah pun sebenarnya. It's something not for me. Yang penting, kerjaya kita ni ada fasa dia. Contohnya, dia ada fasa kita mesti bekerja keras. Okay? Kalau kita jenis macam mana sekalipun, kita jenis kerjaya kita macam mana pun, kalau kita tak bekerja keras, memang kita takkan ke mana pun. Okay? So, bagi saya, the best time untuk bekerja keras ni ialah zaman kita daripada mula kerja sampailah kita sebelum masuk 40, sebelum masuk 40 ni kita kena bersedia bekerja keras. Masa tu kita masih muda dan sebagainya kan. Muda, okay? Kita masih lagi otak pun very fresh kan. Tenaga banyak, you know that lah. Itu yang pertama lah. Pertama, bergantung kepada tempat kerja. Kita punya kerjaya only circle within mengejar something berdasarkan tempat kerja dan juga gaji dan juga jawatan. Sampailah saya masuk mid-30s di mana saya termasuk dalam satu keadaan di mana saya tak ada saya punya kerjaya tidak bergantung kepada saya, bergantung kepada orang lain. Saya punya the next part of my career, saya terpaksa bergantung pada ihsan orang lain. Masa tu saya ingat saya daripada Kementerian Tenaga, okay, saya masuk ke Seda Malaysia. In between tu adalah some kind of politics lah, ni politik kerjaya, bukan politik luar, politik kerjaya ni, sampai saya terperangkap in between, sampai satu tahap saya punya penempatan ditangguhkan, pelantikan saya ditangguhkan, sampai 3 bulan saya tak ada gaji. Sampai 3 bulan saya tak ada gaji sebab saya tak ada boleh dilantik secara rasmi. Saya dah berhenti dah tempat sebelum tu. Saya dah berhenti tempat sebelum ni, sepatutnya saya masuk terus tempat yang baru. Tapi bila ada somehow internal politics, saya terperangkap sampai satu tahap saya tak ada gaji, tak dapat gaji sebab pelantikan tak boleh buat. Sampai macam tu. That somehow hikmah daripada kejadian tu, it triggered my mind. Saya punya kerjaya bergantung kepada situasi, kepada orang lain. Itu saya punya contoh lah. Kan pengalaman saya. It wasn't easy masa tu. 3 bulan tak ada gaji. You boleh imagine 3 bulan tak bergaji. Bayangkan. Okay. Sampai saya memang financially dire straight lah. Memang dalam keadaan memang very critical. Ada anak tengah sekolah dan sebagainya lah. Okay. Masa tu saya berharap pada isteri lah untuk tanggung makan minum anak-anak saya semua. Saya memang 3 bulan tak ada kerja, tak ada gaji. Sebab pelantikan saya ditangguhkan. Sebab kan faktor luas tu saya bergantung pada organisasi lah, pada tempat kerja. Saya tak ada kawalan, saya bergantung pada ihsan orang lah. Okay? Macam orang kata, gajah bergaduh, saya terperangkap di tengah. Macam tu lah, lebih kurang keadaan dia lah, political kan, internal politics. Okay? Kemudian saya terfikir, kemudian saya decided, cannot be this way. Hikmah daripada tu, saya kata tak boleh macam ni. Saya kena
Tak boleh, saya kena bergantung pada diri saya dan saya serah pada Allah. Tu saya fikir macam tu. Hikmah dia lah kejadian tu. Kemudian saya mula bekerja, tu yang jenis, kemudian saya terfikir jenis kejayaan yang kedua lah. Satu lagi bergantung pada tempat kan tadi, tempat kerja, gaji, jawatan, organisasi sebagainya. Yang kedua saya tengok kejayaan yang bergantung kepada kita explore kita punya own potentials. Lepas tu saya decided tak boleh. Dengan apa yang saya ada, dengan pengalaman saya ada, pengetahuan saya ada, kompetensi yang saya ada, saya kata, I have to shape my own career. The way forward, I must shape my own career. Lepas tu I left the government. That's one of the reason I decided I have to leave this place. I left lah, I berhenti. At my mid-30s, 37. Saya masuk dah masuk late 30s lah. Okay, bukan mid-30s dah. Okay, 37 years old, I left. Somehow I left the job, and then I was offered an opportunity to run a company. Bukan bekerja di syarikat. Saya was tasked, okay. Saya kata, okay, saya diberi peluang untuk menjalankan syarikat. And then these two investors pula, dia kata, Zani, it's up to you now. Kita bagi budget, seed budget kan untuk starting. Lepas tu, you shape the company. Rugi atau tak rugi, untung tak untung, bergantung kepada you. Lepas ni. Okay, and I started the company dengan 2 orang kaki tangan. I left the company dengan all in lebih kurang 5 orang kaki tangan. After 7 years. In 7 years tu, I really learn a lot. I explore, I created business kan, I created services and then start selling services. Kemudian saya start conduct my own training. Okay, I start selling my training, okay, under that company. Okay, not my company, but the company was set up for me lah. Kemudian, after 7 years, saya rasa bila saya buat macam tu, maksudnya saya explore my own potential ataupun opportunity. Lepas tu lah saya decided, okay, after 7 years, I thank my partner tu, yang investors tu, I think thank you very much for the opportunity. Now I think saya nak sendiri pula, saya nak be on my own 100%. I started something from scratch. Okay. So macam tu lah. Dan sampai sekarang lah, alhamdulillah, finally saya tak terfikir pun, saya tak nak terfikir pun saya akan run my own 100% my own business. But bila saya dah cuba explore opportunity sendiri, saya nampak lagi banyak peluang. Bila kita kerjaya berdasarkan exploring our own potential ni, kita nampak lebih banyak peluang, and bila kita explore our opportunity, give our best, same time dia punya reward tu sampailah. Okay. Position, of course lah, my own company kan, I'm the owner of the company lah. And then, of course, the reward monetary tu coming, and unlimited. Dia tak tentu memang tak tentu, berniaga ni tak tentu, tapi somehow the amount tu memang alhamdulillah. Okay, memang unlimited compared to my salaried job dulu. Walaupun I was senior lah. Okay, so itulah saya punya pendapat lah. So, kejayaan ni ada tujuan ni. Satu, kita bergantung pada organisasi. Kita bergantung kepada organisasi, tempat kita kerja untuk dapat rewards lah sebagai dalam kejayaan kita. Satu lagi, kita bergantung pada diri sendiri, okay, berharap pada diri sendiri, and also bergantung pada Allah, serah pada Allah. Okay, kita explore our own potential. Satu, berharap dan bergantung berdasarkan organisasi. Yang kedua, berdasarkan exploring our own potentials. Explore kita punya kekuatan, peluang-peluang sendiri dengan diri kita. Maksudnya kita berdasarkan diri sendiri, and kita explore the potential. So kita pilihlah mana-mana. Mungkin benda ni bukan natural. Kadang-kadang along the way kita kena fikirlah. Sebab bagi saya, 9 daripada 10 rezeki ni daripada perniagaan kan. Walaupun saya tak terfikir pun, alhamdulillah nampak lah. Betul lah tu. Bila kita started something ni kan, kita nampak peluang-peluang lain banyak, tapi tak boleh tamak lah, kita start one by one lah, kena fokus dulu. Okay, so kejayaan ni ada jenis. Satu, berasaskan organisasi, berasaskan jawatan dan juga tempat kerja, okay, ataupun satu lagi berdasarkan diri sendiri, berdasarkan diri sendiri, dan juga dengan cara explore our potential. Explore our own potential, menggunakan kita punya kekuatan, skills, okay, pengalaman dan sebagainya, insya-Allah. Yang penting apa-apa kita buat pun, kita cari rezeki yang halal, halalan thayyiban, insya-Allah. Semoga kita dirahmati Allah
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.